kasih. Saya dah makan ke tadi? Saya tengok macam tak makan je lagi tadi. Ayah dah makan dah. Itulah, saya penat sikit. Banyak kerja lah. Ayah pun dah tua. Ayah jangan lupa jaga kesihatan tau. Janganlah penat-penat sangat. Sarah ni pun ada saya nak kena buat. Ayah tahu kamu rajin, tapi pentingnya juga rehat. Ayah pun nak tengok kamu percaya. Terima kasih ayah. Sarah sayang ayah tau. Ya, ayah pun sayang Sarah juga. Tapi ayah risau sekarang. Universiti sekarang ni pergi luar. Baik ayah. Jaga diri Sarah faham. InsyaAllah Sarah akan jaga diri Sarah. Mira. Uncle Burhan, apa Uncle buat dekat sini? Kerja dah habis ke? Yelah, Uncle nak jalan-jalan, ambil angin. Mira, Uncle dengar Mira ada masalah. Tak boleh bayar yuran dengan tak ada duit makan. Uncle dengar juga tadi daripada kawan-kawan Uncle. Uncle Burhan, I tak nak lah cakap pasal tu. Uncle cuma nak tolong. Uncle tak ada niat, cuma nak tolong lah. Tapi kalau Uncle tolong, kena ada syarat. Apa syarat tu? Benda tu mudah je. Awak ikut Uncle, tapi benda ni kena rahsia. I rasa tak dapat lah. Mira, dengar cakap Uncle. Dunia ni kejam. Jadi kita kena buat pilihan. Baiklah, I akan ikut apa yang Uncle Burhan suruh. Bagus. Nanti kita jumpa. Mira, nak balik dah ke? Tak balik sekali tak? Boleh? Tapi sekejap I kemas dulu. Okey. Mira, aku rasa kau macam lain lately ni. Kau ada masalah ke? Kalau kau ada masalah, kau bagi tahulah aku. Jangan pendam sorang-sorang. I tak tahu nak start dari mana, Sarah. I rasa benda ni berat sangat. Tak apa Mira, aku ada dengan kau. Kita ni dah kawan lama dah. Tapi benda ni I rasa macam I dah tersesat. Tersesat jauh. Tersesat? Maksudnya? Sarah, I dah buat benda yang I tak sepatutnya buat. I tak jangka pun I akan buat benda ni. Tak apa Mira, aku ada dengan kau. Kita boleh hadap semua benda ni sama-sama. Tapi Sarah, I risau benda ni akan terbongkar nanti. Dan bila benda ni terbongkar, apa akan jadi dengan masa depan I? I takut.
Mira, aku ada dengan kau. Aku tak akan judge kau. Apa pun yang terjadi, semua akan berjalan dengan baik nanti. Sarah. Jangan sedih-sedih. Aku ada dengan kau ni. Thank you, Sarah. We can go through this together, okay? Tapi I takut, I ni lemah. Kau kena kuat, Mira. Semua masalah ada jalan penyelesaian dia. I cuba. I cuba untuk jadi kuat. Kita kena kuat tau. Terima kasih. Jom balik. Sorry lambat sikit. It's okay. Macam ayah. Tapi dengan siapa? Uncle Borhan, Ya. I rasa tak naklah teruskan buat benda ni. I takut. Janganlah takut. Mira? Macam ni lah. Kita jumpa tempat lain. Tapi ingat, rahsia. Assalamualaikum. Dari mana? Ayah ada kerja sikit tadi dekat Dewan. Orang suruh bersih. Bukan ayah kata semalam Dewan tutup ke? Sebab ada penyelenggaraan. Orang cakap minggu ni ada program. Jadi orang suruh bersihkan juga. Orang apa bersihkan lah. Tadi dekat parking belakang akademik. Sarah lalu situ. Nampak macam ayah je. Makan 3 minit. Ayah tak ada lah kat parking. Ayah dalam Dewan. Ya ke? Suara sama, cari jalan sama. Cuma ayah sorok je muka tu. Yang kau ni dah kenapa? Ha? Pandang aku boleh tak? Yang kau nak tuduh aku ni kenapa? Aku kerja lah. Kau fikir aku suka-suka ke? Aku nak sangin kau tahu tak? Kau ni banyaklah tuduh ni. Aku ni bapak kau. Kalau aku tak kerja, siapa nak tanggung kau? Sebab Sarah sayang ayah, sebab tu Sarah risau ayah buat macam-macam kat luar sana. Sarah tahu ayah sorokkan something dari Sarah. Cuma Sarah harap ayah tak buat apa yang Sarah fikirkan ni.
Ayah? Tak tidur lagi ke? Tak lah. Tak boleh tidur lah. Banyak benda ayah fikir. Fikir? Fikir pasal apa? Ya, pasal hidup, pasal kau, pasal kerja. Pasal Sarah? Yelah, ayah takut sangat. Ayah ni tak boleh nak bagi yang terbaik untuk kau, Sarah. So ayah nak cakap Sarah tak reti nak bersyukur lah ni? Bukan. Ayah takut kau kecewa dengan ayah. Tapi kan ayah, Sarah rasa macam ayah macam sorokkan rahsia daripada Sarah. Sekarang pun dah pukul berapa esok kau kelas pagi kan? Kau tidur lah, Sarah. Pergi tidur. Ya, tapi tak semua rahsia tu boleh hancurkan orang lain. Dan Sarah rasa kalaulah satu hari nanti Sarah tahu yang ayah buat benda yang bukan-bukan belakang Sarah, ayah rasa apa yang Sarah patut buat? Elok kau tak payah tahu, Sarah. Datang lagi. Tak lagi ke? Aku datang sini bukan sebab nak sambung benda tu. Jadi, tapi kalau kau datang sini, mestilah kau ada sesuatu nak cakap. Aku nak berhenti. Aku dah tak sanggup. Aku rasa jijik. Setiap kali aku pandang Sarah, aku rasa macam aku dah hianat dia. Orang berkhianat ni hidup lama. Orang yang jujur ni selalu mati awal. Aku tahu orang macam kau akan kantoi juga. Sebab orang macam kau sampai mati pun takkan berhenti. Kantoi? Aku? Orang macam aku ni takkan kantoi tau. Sebab apa? Kami ni tahu bila nak berhenti. Kau patut malu. Ayah! Ayah buat apa ni? Dah tu yang bagi nasihat dia. Nasihat? Nasihat apa sampai dia takut nangis macam tu? Apa yang buat sebenarnya ni? Suara kau Kalau you kenapa? bagus juga. Sebab mungkin ragaman kau akan berguna satu hari nanti. Apa maksud ayah ni? Ni, ingat, kalau kau tak boleh percaya sesiapa, jangan percaya kawan baik kau sendiri. Dalam dunia ni ada benda yang lagi kotor, tapi kau akan jumpa jawapannya. Dekat apa ni?
nanti cari tahu kalau tak nak tenggelam. Sarah, buka pintu ni. Ayah nak cakap kejap je. Ayah janji, lepas ni semua akan okey. Tapi Sarah kena padam semuanya. Cik Syukri, laki yang kau anggap tu bukan ayah kandung kau.